kari tanamku harinya. Dia besar itu tu. Ataupun sama ke 25 tu tanamku itu. Tanamku dalam rumah. Sebab lain mak beliau beliau 5 tu sebab kita baru maneh ya. Dia beli kusum, tanah pun mana. Mai kita tahu nak beli 25 do kari semua ambil ya magang pada rumah itu tu. Selamat pagi. Pagi tu aku kak nyumai daging kambing masak kari goreng. Aku datuk kak ngambil daun kari. Daun kari tanamku itu subuh mak daun kari itu tanam. Okey, terus kita agai bahan-bahan tek diguna aku bakal kak nyumai kari kambing. Bahan-bahan simple aja. Tak ada terlalu banyak bahan yang digunakan. Ini secara masak kambing secara ringkas sahaja. Ini adalah bahan yang saya gunakan. Isi daging kambing import. Untuk string 2 orang lah. Tak banyak. Dan ini adalah rempah kari. Lepas tu rempah cili. Rempah gulai. Air asam jawa. Ubi kentang yang telah direbus. Daun kari. Beserta dengan bawang putih, bawang merah dan cili hijau yang telah dikisar. Itu saja bahan yang saya gunakan untuk memasak kari kambing daging. Sekarang kita beraksi di dapur sana. Itu masuk ke dalam kari. Kacau. Dia ada kari itu bau dia keluar. Kacau. Dah kuningan. Masukkan rempah kari tadi. Okey, yang ni kita boleh dilap pakai air. Kita perlu masak kari ini betul-betul masak supaya perut tak sakit. Betul-betul masak. Masukkan air bilasan dia tadi. Tunggu sampai dia pecah minyak lagi. Tunggu dia betul-betul pecah minyak. Kedua, kita masukkan lagi. Kita nak betul-betul dia masak lagi, dia masak. Tunggu dia pecah minyak. Sampai ini kering, ini pecah minyak. Sebab kita nak kali ini betul-betul masak. Nak dia macam ni lah. Tengok. Dah pecah minyak. Ini dikatakan dah pecah minyak. Macam ni lah kita nak. Kari betul-betul masak. Ini dikatakan pecah minyak. Okey. Ini kita masukkan daging kambing tadi. Ini. Masukkan. Saya tak guna santan. Tak guna santan, tak guna kayu manis. Terus masak ceni ya. Okey, saya akan terus buat macam ni ya.
kau dia punya kari. Inilah daging kabin yang kita tadi telah dimasak dalam 20 menit. Sekarang kita masukkan secukup rasa. Itu campur gula. Kari kabin goreng. Last kali kita masukkan tomato. Masak dah. Daging goreng kambing kita dah siap. Inilah rupa dia. Inilah menu kita untuk tengah hari ini. Siap untuk dihidangkan untuk makan tengah hari. Inilah lauk tengah hari ini. Kambing goreng, udang, ayam masak cili kering. Okay, sahabat semua, jemput makan tengah hari dua kali. Okay, jemput makan. Kambing goreng kering. Kari goreng. Oke, terima kasih karena telah menonton Apainana Channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Apainana Channel. Oke, bye, jumpa lagi.